Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bulletin Utama bersama saya, Arif Fidaus. Perkembangan dalam negara. Prestasi ketibaan pelancong bagi Januari hingga Mei meningkat sebanyak 4.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pasaran jarak dekat iaitu pelancong dari negara-negara ASEAN kekal sebagai penyumbang terbesar ketibaan pelancong asing iaitu 69.2% meningkat sebanyak 4.7%. Singapura pula mencatat jumlah tertinggi dengan 4,304,315 orang pelancong. Diikuti dengan Indonesia 1,476 orang, Thailand 829,787 orang, manakala Brunei 521,113 orang dan Filipina seramai 171,656 orang. Secara keseluruhan, Malaysia menerima ketibaan 10 juta orang pelancong asing sehingga Januari hingga Mei 2019 berbanding 10 juta orang untuk tempoh sama tahun lalu. Sekian berita, layari YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.